Adakah analisis fundamental berguna untuk retail traders? Hello traders, saya Khalil Ahmed ataupun MK. Saya dah pun bergelar trader selama 18 tahun dan mendidik trader selama 14 tahun. Baru-baru ini saya telah berpeluang untuk ke HQ broker Pepperstone di Melbourne, Australia. Dan saya telah berpeluang untuk menemu ramah seorang Head of Market Research Asia Pacific iaitu Cik Dilin Wu. Miss Dilin Wu merupakan Head of Research ataupun Market Analyst untuk Asia Pacific Region. Jadi saya tanya kepada dia, perlukah retail trader ni membuat analisis fundamental? Dan jawapannya adalah sama dengan apa yang saya percaya, iaitu tidak perlu sama sekali. Okey, kenapa? Kerana untuk retail trader, kita punya holding period adalah short term sahaja. Kita mungkin trade hari ni dan hari ni juga kita close. Ataupun hari ni trade, esoknya kita dah pun close. Kita berbeza daripada institutional trader. Mereka trade satu amount yang besar dan mereka hold position juga sehingga berminggu-minggu atau berbulan-bulan lamanya. Jadi mereka perlu tahu apakah fundamental yang akan menggerakkan market. Kalau anda seorang retail trader, anda tak perlukan semua tu. Kita keluar masuk market dengan kerap. Kita cuma perlu bergantung kepada analisis teknikal 100% pun sudah boleh kita trade dengan profitable. Namun begitu, jangan sesekali abaikan news. Macam yang saya amalkan dan apa yang bakal saya ajarkan dalam Fire Online nanti, jangan trade sebelum news. Kalau ada news pukul 8.30 malam dan news tersebut adalah high impact news, make sure anda jangan ada position. Kalau anda ada position, besar kemungkinan anda akan kena SL melalui whipsaw ataupun slippage. Lepas tu baru dia pergi ke arah yang anda mahu. Cara yang lebih sama adalah tunggu 30 ke 60 minit lepas news tersebut, barulah anda melakukan entry ataupun membuat position. Dan untuk membuat keputusan dalam trading, anda hanya perlu buy, sell ataupun no trade. Untuk membuat keputusan ini, anda boleh bergantung sepenuhnya kepada analisis teknikal sahaja. Jadi sekali lagi saya nak tegaskan, anda tak perlu melakukan analisis fundamental yang terlampau mendalam untuk retail trader. Jangan ingat yang anda baca news banyak-banyak, anda buat research mendalam, anda tak akan loss. Itu adalah bohong sama sekali. Loss adalah tak boleh dielakkan dan ianya perlu diterima oleh semua traders. Kalau anda tak boleh terima loss, jangan jadi trader. Ini amaran saya kepada anda. Kerana dalam 10 trade, sebenarnya anda hanya perlu win dalam 4 atau 5 kali sahaja. Itu pun anda masih lagi boleh membuat profit yang besar. Jangan judge setiap trade anda. Okay? Anda kena buat 10 trade, lepas tu anda tengok berapa banyak win rate dan juga risk to reward ratio anda. Sebagai penutup, terima kasih Cik Dilin Wu kerana sudi diterima ramah oleh saya dan untuk mendapatkan market insight tentang fundamental dan juga apakah impactnya untuk retail traders. Jadi ingat kalau anda seorang retail trader, tak perlu buat analisis fundamental. Anda hanya perlu trade menggunakan strategi teknikal sudah memadai. Ingat, less is more in trading. Don't complicate your trading system. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Share video ini dengan rakan-rakan anda. Dan kita jumpa lagi dalam video yang akan datang, insya-Allah. Happy trading. Bye-bye.